Sekarang ni angkasa akan jadi kepunyaan aku. Setelah 1 bulan kita melarikan diri dari planet Bolis, ia telah menjadi zon anarki raksasa. Pembaikan ke atas Pendragon dan Ghosta Dragon masih lagi dijalankan dengan giatnya. Oleh itu, Morrigan akan balik ke Z-Specie untuk menghantar mangsa-mangsa Boris ke bumi. Dan bila kapal angkasa telah dibaiki, kita akan kembali. Saya macam tak percaya. Macam mana kita boleh turun dari planet dahsyat tu? Siapa pun takkan sangka yang kita boleh terselamat. Mujur dia ada dengan kita. Dia telah selamatkan nyawa kita. Ya, memanglah. Kapten dah hantar laporan tentang Ray ke ibu pejabat? Belum lagi. Saya masih tertanya-tanya macam mana nak terangkan pada mereka. Saya minta awak sembunyikan perkara ini buat sementara. Boleh kan? Baik. Tapi pegawai tu tak minta ke? Sebab sepatutnya dia balik ke bumi dengan adik dia tu lah. Dia tu sangat berhati-hati. Apapun, saya gembira dia tinggal di Pendragon. Tapi pengalaman di planet Boris memang begitu bermakna pada diri saya. Jangan nak ajak dah lah. Raksasa yang dah pupur 50 tahun dulu pun saya dapat tengok juga dekat sana. Tak ke bagus tu kan? Awak tahu tak, ni Pak Sirik King ni tau. Awak ni tak habis-habis dengan raksasa awak lah. Macam bos cakap tu, tanggungjawab kita memindahkan barang-barang, bukannya nak hapuskan raksasa. Yelah, tu saya tahulah. Sudahlah, nak balik ke Boris sorang-sorang ke? Saya tak nak lah. Kau bukannya manusia tapi makhluk asing. Macam aku juga. Kau adalah Ray Blood. Tak benar. Saya manusia. Kau ni kenapa? Kau adalah Ray Blood.
Battleizer ke? Ya. Ia belum dibaiki sejak kita tinggalkan Boris. Saya tak boleh nak nyalakannya. Awak nak suruh saya tengokkan ke? Segak pula awak pegang tu. Sebab itulah saya nak suruh awak analisa. Baiklah. Okey. Saya akan gunakan komputer Pendragon. Tolong ya. Alamak, Oki. Ia adalah campuran organ dan mekanisma. Ini adalah sejenis hybrid, tahu tak? Hybrid. Ya. Awak faham kan? Awak tengok tu. Tata raja kat dalam tu tengah bertukar-tukar. Battleizer sedang berkembang. Berkembang? Ya. Tapi saya tak berapa pasti. Ray, bukan mudah nak analisis benda macam ni. Ya. Saya polis. Tolong buka pintu. Polis? Awak ke, Ray? Dari kumpulan Pendragon. Sila ikut kami. Hoi, buka pintu. Nak buat apa dengan saya? Hei! Bukalah. Hoi! Tikus! Kenapa awak tangkap salah seorang daripada kru saya? Saya perlukan penjelasan. Kami dapat laporan dari seseorang. Dia seorang mangsa di Boris. Namanya Ato. Dia seorang pakar di sana. Dia yang bagi tahu kami anak muda bernama Ray ni dapat mengawal raksasa. Betul ke tu? Kenapa awak tak laporkan tentang perkara ni? Kenapa nak sembunyikannya? Awak nak bawa orang bahaya ni balik ke bumi? Dia tu siapa sebenarnya? Dia tu salah seorang dari kamu. Orang awak? Kami berterima kasih. Sebab dialah kami terselamat masa di planet Bolis. Kami turutkan nyawa dengan dia. Captain Yuga. Dia membahaya. Kita tak tahu dia tu siapa. Pendragon lebih bahaya kalau dia ada. Itu aja. Raymond, dengar sini. Kau kena kalahkan Rayonix tu. Kau mesti menang lawan dia. Siapa di sana tu? Hoi, awak ni siapa? Aku Rayonix. Apa dia? Bos!
Ray, awak tak apa-apa? Saya tak tahu. Dia datang cari saya. Kecemasan! Kecemasan! Kuasa sistem reaktor akan ditutup selepas 10 minit. Semua orang mesti tinggalkan stesen. Okey, mari kita tinggalkan Pendragon. Blok 7 sampai ke blok 13 akan ditutup. Melalui tiup penyelenggaraan, kita boleh ke dock. Habis macam mana dengan dia ni? Tadi dia cuba nak bunuh awak. Dia dah tahu tentang diri saya. Kita tak boleh tinggalkan dia. Jom cepat. Baik. Cepat. Saya akan buka penghalang. Awak naik. Baik. Kapten! Pergi. Jangan risau pasal saya. Tidak. Komando, bawa dia. Baiklah. Bos, Ray. Bodoh betul. Bos. Haruna, semua cepat naik ke Pendragon. Okey. Ray. terima kasih. Okey, jom. Pendragon, berlepas. Ghost Star Dragon. Berlepas. Ghost Star Dragon dah selamat keluar. Nasib baik betul kan? Sekali lagi awak selamatkan saya. Wah, itu lubang ulat lah. Lubang ulat? Bos, tengok tu. Langit tiba-tiba bertukar. Alat kawalan kita tak berfungsi. Bos,
Awak okey ke? Ray, Ya. raksasa. Tu lagi seekor. Oh, sistem kita dah tak berfungsi. Bos. Saya pergi dulu. Hmm. Keluar. Gomara. Kotak terbang dibuka. Jangan biarkannya. Ray, Serang dia. Gomara. Gomara. Kuasa gelombang getaran. Bagus.
Ini ke dia? Planet Rayonix. Ini raksasanya.空に輝く幾千の星巡り合えてる奇跡あのきらめきが生まれた頃から知っていた気がするよ喜び伝え合える悲しみを分け合える疑うことのない絆溢れ出すこの想いは愛の印降り注ぐよ君の中に透き通るその瞳に夢を映そうどんな時も手をつないで永遠にSaya dah kembali. Fal pertarungan Mega Raksasa. Raksasa kali ni ialah Raksasa Purba Gomez. Kehebatannya ialah tanduknya yang tajam. Ia adalah raksasa yang tak pernah dikalahkan. Gomez ialah seekor mamalia karnivor purba. Nama saintifiknya ialah Gometis. Nama saintifiknya sedap pula saya dengar. Betul ke tu? Ya, Nama saintifiknya ialah Gometis. Gometia. cukuplah tu. Okey, jumpa lagi.